Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan serta hadirin yang saya kasihi sekalian. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Peribahasa ini mengajar kita bahawa kekuatan sesebuah bangsa lahir daripada perpaduan. Oleh itu, pada hari ini saya berdiri penuh yakin untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita melihat pokok serai? Walaupun batangnya banyak, akarnya berbau kukuh antara satu sama lain. Begitu juga dengan sirih yang disusun rapi. Cantik dipandang dan melambangkan kesopanan serta adab yang tinggi. Begitulah juga rakyat Malaysia, walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita hidup di bawah satu bumbung yang sama, iaitu Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Hadirin sekalian, paradigma pertama saya, akidah teguh, harmoni kukuh. Prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama mengajar umatnya supaya berbuat baik, menghormati orang lain, saling membantu dan hidup dalam kasih sayang. Apabila kita mengamalkan nilai-nilai murni ini, pergaduhan dapat dielakkan, persahabatan dapat dipupuk dan perpaduan akan terus subur. Murid yang menghargai ibu bapa, menyayangi rakan-rakan sebenarnya sedang menghayati semangat rukun negara. Hadirin yang saya dikasihi, paradigma kedua saya, raja ditaati, negara harmoni. Prinsip kedua rukun negara ialah kepercayaan kepada raja dan negara. Raja ialah lambang perpaduan rakyat Malaysia. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu menghormati institusi raja, mematuhi undang-undang dan sentiasa mencintai tanah air. Sebagai murid pula, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati Jalur Gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat serta menjaga nama baik sekolah dan negara. Ingatlah, negara yang aman lahir daripada rakyat yang bersatu dan saling menghormati. Hadirin yang saya hormati, paradigma ketiga saya, yang sedikit kita semai, yang banyak kita tuai. Perpaduan tidak bermula dengan perkara yang besar. Ia bermula dengan amalan yang kecil, seperti mengucapkan salam kepada guru, mengulurkan senyuman kepada rakan, berkongsi bekal dengan kawan berlainan kaum, bekerjasama membersihkan kelas dan menghormati budaya dan kepercayaan orang lain. Perbuatan yang kecil inilah akhirnya akan melahirkan masyarakat yang penyayang dan negara yang harmoni. Seperti sirih yang tersusun indah, begitulah juga kehidupan kita. Apabila kita menjaga adab dan kesopanan, kita akan dihormati oleh semua orang. Hadirin sekalian, Malaysia menjadi contoh kepada dunia kerana rakyatnya hidup dalam suasana aman walaupun berbilang kaum dan agama. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan sendiri, tetapi hasil usaha generasi terdahulu yang sentiasa mengamalkan semangat perpaduan. Kini tanggungjawab itu berada di bahu kita pula. Kitalah generasi pewaris yang akan memastikan keharmonian negara terus berkorban. Hadirin yang saya dikasihi, sebagai penutup bicara, marilah kita menjadikan rukun negara bukan sekadar lafaz setiap kali penimpunan, tetapi diamalkan dalam kehidupan seharian. Hormatilah guru, sayangilah rakan, kasihilah keluarga, cintailah negara, kerana sesungguhnya bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.